Korang yang baru start main board game ni, janganlah main board game susah-susah sangat. Start dengan board game simple. Game susah tu tak payah tu kemudian. Nanti korang rasa bosan. Nak kena faham rule 2 jam. Macam tu nanti korang tak faham pun. Tak payah. Start dengan game simple, baru korang rasa seronok. Baru korang boleh teruskan dengan level-level yang lagi tinggi. Okay, so ni 3 board game yang aku cadangkan untuk korang yang baru start nak main board game. 3 board game ni korang kena try supaya korang rasa macam seronok main board game tu. Okay, sebab dia simple sangat dan semua orang boleh main. Okay, nombor pertama. Ni kita ada Go Nuts Donuts. Main 6 orang. Okay, kumpul-kumpul donut. Okay, and then bila donut tu power dia kena, korang dapat point. Simple. Okay, power donut kena, dapat point. Simple, macam tu je. Faham Faham. Nombor 2, kita ada long shot. Yang ni best sebab apa, boleh main sampai 8 orang. So apa yang best long shot ni, boleh bet kuda korang. Korang main bet kuda korang lah. Okay, korang tengok kuda siapa yang ke depan tu, korang bet kuda tu akan menang. Macam tu. So korang dapatlah menang point dia lah. Korang dapat kumpul point dia, and point paling tinggi tu, bet paling tinggi tu, korang menang lah dengan game ni. Okay, ni long shot. Okay, yang terakhir, Masquerade. Yang ni seronok sikit sebab korang boleh main ramai-ramai dengan korang. Korang boleh bawa pergi mana, pergi lepak dengan korang, pergi lepak dekat kedai-kedai mana kan, pergi lepak kafe member korang, bawa game ni. Kecil, simple, 13 orang boleh main. Tugas korang satu je game ni. Tahu apa dia? Menipu. Siapa yang suka menipu main game ni? Tugas simple, menipu. So game dia korang kumpul point sampai point paling tinggi, dia akan menang. Kumpul coin lah, coin. Dia kumpul coin. Okay, tapi kereta banyak. Okay, coin paling tinggi dia akan menang. So simple, 13 orang boleh main. So tak payah start dengan game-game susah, tak payah. Start dengan game simple. Rasakan minat tu dulu main game, baru main game susah. Nanti game susah 2 jam nak kena hafal rule. Tak payah. Ni mudah. Bawa. Kecil, padat, 13 orang main, bawa main korang. Okay, so start dengan game yang mudah dulu. Tak payah game susah. Alright.